Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ainur Yasmin dan ini kawan saya Rania dan Amnan. Kami akan menerangkan tentang permainan yang kami cipta iaitu Dapila. Dapila ialah akronim daripada DA untuk dam, P untuk piramid makanan dan LA untuk laptop objek. Ini ialah dam piramid makanan. Dam ini diubah suai dari kotak pizza yang mempunyai 3 saiz, iaitu saiz besar, sederhana dan kecil. Kotak teratas sekali pula ialah kotak kek cawan. Kami memerlukan 6 kotak pizza dan 1 kotak kek cawan. Kemudian, kami inovasikan dam piramid makanan ini supaya ia lebih mudah dibawa, mudah disimpan dan kelihatan lebih menarik. Kami jadikan setiap aras dengan warna yang berbeza. Kami letakkan sedikit teknologi di sini. Kita hanya perlu menarik saja tali yang ada di sini sehingga berbentuk piramid. Jika tidak mahu digunakan lagi, kita hanya perlu menurunkannya sahaja. Teknologi yang kami gunakan ialah sistem magnet. Kami lekatkan magnet-magnet butang dan plat besi supaya ia boleh didirikan seperti ini. Inovasi ini diserikan lagi dengan ilustrasi gambar-gambar makanan yang berwarna-warni yang berunsur seni klip atau kartun. Ini pula ialah laptop objek. Laptop objek ini diperbuat daripada kotak laptop dan botol air mineral yang terpakai. Ia bagaikan komputer riba. Bahagian permukaan botol dilekatkan kepada kotak laptop untuk membentuk skrin laptop. Penutup dijadikan sebagai abjad dan nombor. Ia bagaikan papan kekunci. Ia dipasangkan kepada mulut mineral tadi yang membentuk skrin laptop untuk membentuk perkataan seperti model ini. Ini pula set soalan kuis. Set soalan kuis ini mengandungi markah dan QR code. QR code ini membolehkan murid mencari jawapan sama ada betul atau salah tanpa menunggu jawapan daripada guru. Contohnya, berapakah gelas airkah yang perlu diminum dalam sehari? Jawapannya 6 hingga 8. Untuk menyemak soalan, kita hanya perlu scan QR code ini. Jawapannya 6 hingga 8. Sekarang saya akan menerangkan tentang keistimewaan Dapila. Inovasi dam piramid dan laptop objek sentiasa berfungsi dan mudah alih. Boleh dibawa ke mana-mana dan juga tidak terlalu besar dan berat. Kemudian, dapat menjimatkan kos kerana menggunakan bahan-bahan terpuang seperti kotak dan air mineral. Bahan-bahan sampingan lain yang murah dan mudah didapati di kawasan sekitar atau di mana-mana kedai buku seperti kertas warna, kad manila, pembalut hadiah dan laminating film. BBM sebegini dapat menghidupkan semula tradisi lama yang telah terkubur. Seterusnya, mengurangkan kebutuhan kepada pengguna bahan dan peralatan multimedia dan berkonsepkan dam ular dan sahibah. Inovasi ini praktikal digunakan dalam proses pengajaran dan pelajaran kepada guru atau murid. Juga boleh digunakan dan dipamerkan di hospital dan di klinik-klinik. Ia juga boleh digunakan secara akses sendiri atau dengan pemantauan guru maupun ahli persatuan. Selain itu, inovasi ini tahan lasak dan boleh digunakan berulang-ulang kali. Tapilah boleh digunakan untuk mata pelajaran seperti pendidikan kesihatan, sains dan bahasa Melayu. Ia juga bertindak sebagai model piramid makanan 3D dan lebih menarik minat murid. Kami telah membangunkan apps Dapila. Ini dapat memudahkan murid-murid dan orang ramai untuk mengetahui aras-aras piramid makanan. Contohnya, kita scan saja pada QR code ini. Aplikasi Dapila akan tertera pada skrin seperti ini. Contohnya, kita klik pada sayur dan buah. Maklumat tentang sayur dan buah akan tertera pada skrin. Contoh maklumat yang tertera ialah contoh makanan, kalori persajian, jumlah hidangan per hari, saiz sajian dan fakta menarik. Begitu juga dengan karbohidrat, protein dan lemak. Dalam apps ini juga, ia mempunyai cara bermain Dapila, ciri-ciri bahan inovasi dan video untuk bermain Dapila. Sekian penerangan dari kami.
Jom main Dapilah, seronoknya main Dapilah. Jumpa lagi.